Allah bila bagi kita rezeki, hidayah, taufik datang surau, dia datang dengan tanggungjawab. Tanggungjawabnya apa? Kita bukan nak jadi soleh, kita pun kena upgrade jadi orang yang musleh. Soleh, musleh, itu bezanya. Lebih kurang je, tak sama. Soleh ni orang baik, musleh ni orang yang membaikkan orang lain. So kita tak nak baik seorang-seorang, kita nak lebih ramai lagi orang untuk jadi baik. Habis apa caranya dai? Saya bukan tak ajak orang, saya ada ajak orang pergi surau, tapi dia tak datang. Punya besar poster dai kat situ, bukan tak apa. Dan letak semenjak tahun 2025 dah saya letak situ. Tuan-tuan, saya cerita ni sebab pengalaman saya yang sikit ni. Next time, tuan-tuan, kalau ustaz lain mungkin beza-beza ni, contoh kalau saya kan, kalau tuan-tuan jemput saya lepas ni, kalau poster saya tu, tuan-tuan jangan letak muka saya besar. Tuan-tuan kena letak menu-menu malam ini. Letak besar-besar kambing, tuan-tuan letak ayam nasi tomato, ayam masak merah, itu letak besar-besar. Biar orang datang ni, ada makan-makan lah, biar datang.